Sebenarnya anak saya tahulah saya belah dia. Memang dia tak pandai cakap Siam. Tapi bila anak kita boleh cakap Siam dalam masa berapa jam, hebat. Kalau tuition pun saya ingat tak boleh dapat macam tu. Jadi saya ingat satu guru mana ajak tu boleh cakap Siam. Bila boleh cakap Siam, kita buat andaian sendirilah. Ini bukan anak saya yang cakap ketika tu. Botol ini dikatakan mengandungi makhluk yang merasuk dan menghantui seorang pesakit. Mungkin ini sebagai ujian untuk kami kan. Mungkin Allah sayang kami. Dia nak duga kami agaknya. Membuat kami kena banyak sabar. Lepas tu lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Seorang gadis berusia 19 tahun mempercayai dirinya disihir oleh orang yang tidak dikenalinya. Akibat perbuatan durjana itu, dia sering meracau dan mengalami sakit di dalam tubuhnya. Dan orang-orang ni, orang kata sihir tu tak elok lah, berdosa besar kan. Nak buat tu fikir lah orang kata, kan boleh jangan buat lah. Sebab apa yang saya rasa, saya seorang lah tahu orang kata kan, sakit dia apa semua kan. Betul menyusahkan orang pula kan. Tu, orang tak rasa orang takkan tahu. Ya, so pada orang yang dah pernah buat apa tu, taubat-taubat lah orang kata. Setelah melalui rawatan yang dilakukan oleh Pak Tam Sa'ban, Siti Nadia pulih sepenuhnya daripada gangguan sihir. Kini keluarganya kembali ceria. Bapanya Azmi Muhammad Isa mengadakan jamuan sebagai tanda kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anaknya sembuh seperti sedia kala. Kita mohon kepada Allah kerana wasilah mereka tu al-wasilatu wasilah at-tabi'ina wa tabi. Kerana wasilah itu mengikut daripada para anbiya, di para ulama-ulama dulu, mohon kepada Allah. Kita tidak boleh cari jalan khurafat atau memberi kesan buruk pada orang yang ramai ni supaya masyarakat kita usuk. Itu yang kita nak. Jadi kita tak boleh menggunakan halak. Arti halak itu, adakala halak yang boleh menggunakan untuk jadi manfaat. Adakala halak itu boleh menjadikan rusakkan kita. Jadi kita tidak boleh sebab. Cuma kita melalui tawasul atau keberkatan para anbiya dan para wali Allah. Kerana para anbiya dan para nabi-nabi ini ada di zaman para nabi, di zaman anbiya dulu melalui wasilah mereka. Mana apabila kita buang wasilah, mereka di situ lari pada ahli sunnah semua. Itu kena pegang. Semua kita mengaji, bab ni kita menggunakan obat, jangan lari daripada hadis dan Quran ahli sunnah semua. Apabila kita lari hadis dan Quran ahli sunnah semua, maka di situ jadi khurafat. Tak boleh. Itu cara. Antara ayat-ayat yang kita boleh ambil untuk membentengi diri kita daripada sihir, ayat ini boleh menjadi benteng yang kebal dalam kehidupan kita daripada sihir, iaitulah ayat surah As-Saffat ayat 7. Ayat itu berbunyi, wa hifzam min kulli syaitanim marid. Cuba baca ramai-ramai murid. Sekali lagi. Bagus. Ayat ini ayat yang begitu pendek, ungkapan yang begitu pendek. Boleh membentengi diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, harta benda kita, rumah kita daripada gangguan jin laknatullah dalam erti kata sihir tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, surah As-Saffat ayat 7 sentiasa membasahi lidah kita. Insya-Allah sihir tidak bisa masuk, sihir tidak bisa menembusi masuk dalam anak Adam. Nak baca macam mana ayat tadi? Setiap kali lepas sembahyang baca sekali. 5 kali sehari kita baca. Ayat yang berbunyi, kita baca ramai-ramai, wa hifzam min kulli syaitanim marid. Apa maksud ayat tadi? Sebab apa ayat ini boleh menjadi benteng daripada sihir? Cuba kita tengok maksudnya, cukup cantik murid sekalian. Wa hifzam min kulli syaitanim marid. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah aku. Berilah perlindungan kepada aku. Min kulli syaitanim marid, daripada gangguan iblis yang terkeji. Marilah kita menjadi insan
yang sentiasa berbuat kebaikan sesama kita sementara usia masih ada. Marilah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita dan keluarga sentiasa dilindungi daripada gangguan jin dan syaitan. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Kembalilah ke jalan yang benar.